Macam Chef Amar. Saya ada. RM4.50. RM4? RM4.50. RM5. Masuk TV ni. Cartoon Network. Boleh rasa satu bang? Boleh rasa satu Biru. Mak, oi. Ini aku tak beli tak. Ini semua orang bagi ni kau bayangkan. Apa dah? Mama bos suruh tunggu kejap. Oh, tunggu kejap. Melantak be. Hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Okey, masih lagi berada dekat segmen Terjah Bazar. Okey, aku sekarang ni nak terjah Bazar Ramadan Kompleks PKNS. Ini boleh kata Bazar Ramadan yang legend lah. Bukan je sebab bazar tu legend, Kompleks PKNS sendiri pun memang legend betul. Setiap kali musim perayaan, situ memang pok lah. Orang cari baju-baju raya. Tapi kita jangan lupakan dia punya bazar. Bazar ni pun antara yang paling top tau. Aku datang sekitar 4.30. Datang awal sikit sajalah. Kebetulan memang ada kerja dekat Subang. On the way balik tu aku singgah sini lah. Jomlah. Ni dia. Ini dia, nampak? Dah start ramai tu. So apa-apa pun macam biasa, jangan lupa subscribe channel aku Mulan Tabib. InsyaAllah ada pop-pop best lagi aku buat untuk korang. Jom kita rusyak apa menu-menu yang ada dekat Bazar Ramadan PKNS. Jom. Okay bro, dah habis shopping lah? Dah habis lah. Dah. Oh, ini betul-betul puasa eh? Betul puasa. Ini pukul 4.30 dia orang dah beli ni. Kita orang balik pukul 4. Balik pukul 4. Ini beli awal ni, buka awal lah bukan? Astagfirullah. Suka yang sejuk. Okey bro. Waktunya. Oh, okey. Imamu tu bang. Imamu ah. Okey, mantap. Okey bro, selamat berbuka. Okey bro, kita sekarang ni dekat Gerai Mi Mamu. Setiap tahun memang beratur paling panjang. Oi, banyak asap ini ni. Harga RM8 yang biasa. 14 cukup yang memang macam ni pun. Dia punya kuantiti dia. Okay, macam mana abang kan nampak dalam live ni, dalam kamera ni macam Oi, lah, tak jaga ni? Ada. Ada budak jaga lah. Mana bazar lagi? dekat tu, Kawasan Sulaiman. Tempat biasa lah. Asal teruk sangat jambang. Hari ni baru nak datang. Kan? Ada kat sana lah? Okey, dah kita shoot kali. Boleh eh? Okey. Terima kasih. Baik. Okey geng, untuk siapa yang nak tahu diorang tadi tu ialah aku dulu pernah review satu gerai dekat Bandar Sultan Selamat. Depan masjid ada satu gerai jual ayam kunyit. Dia punya nasi memang sedap betul, murah gila. Dah buka? Dah. Saya nak banjir video boleh tak? Tapi saya kutuk tak? Tak apa. Okey, ini jual apa sebenarnya kak? Sini famous ayam goreng kunyit dengan ayam goreng berempah. Oh ni lah, ayam goreng kunyit, ayam goreng berempah. Ni macam nasi kukus ni? Ya betul. Ni macam nasi kukus, ni ayam goreng kunyit, daging goreng kunyit, udang montel, sotong. Ya. Okey, ni harga macam mana harga dia? Okey, kalau yang ni satu set RM6. RM6. Sekali dengan air. Sekali air? Ya, betul sekali dengan air. Air kalau makan sini kita boleh refill. Banyak sekali. Ya betul. Oi, murah ya. Itulah peniaga dia. Sampai aku cam-cam. Tadi masih dia tegur-tegur aku tu, aku macam nyari-nyari cam tak cam kan. Kita sambung, kita tengok. Jom. Ini apa bang? Daging black pepper. Daging black pepper. So, mi dengan daging black pepper. Okey. Kalau mi je berapa ringgit? Mi RM8. Mi RM8. Kalau dengan tambahan daging black pepper? Berapa? 14 bang. 14. Maknanya biasa 8 tambah daging 14. Ya. Okey, mamu tak ada ni ya? Kamu sekejap Mamu. lagi, on the way. On the way. Oh, tak apa, kita sampai awal lagi ni. Okey. Oh, macam Chef Amar. Saya ada. Cuma tinggal letak telur ni. Telur je tadi. Oh, thank you. Nanti kita salam mamu ah. Okey, insya-Allah. Alright. Lagi ada 3 kambing satu. Kita orang first tahu. Okey. First dah. Okey, jual apa yang ni? Ini apa? Nasi kabuli. Nasi kabuli. Nasi kabuli ni apa? Nasi berani daging. Dalam Nasi daging. berani daging. Oh, nama nasi kabuli ya? Ya, nasi kabuli. Oh, ada daging sini. Ada daging kat dalam. Okey, yang ini? Kari kambing. Kari kambing. Okey, baik. Kari kambing. Mantap. Ui. Ini betul-betul lamb shank ada, macam-macam isi ada. Ya, betul. Yang ini dia punya ayam. Ayam fuzi dengan daging. Ini ayam fuzi daging hitam. Allah. Baik. Allah. Belanja saya. Terima kasih. Terima kasih abang hari ni bang. Okey, semoga murah rezeki bro.
Alright. Dalam apa ada bang? Kita ada tepung talam, tepung pandan, jagung, keladi, lapis. Oh, kuih talam Citra Oh, famous ni. Saya selalu makan ni. Betul Okey. bang. Ini hari ni kita ada durian bang special. Oh, durian betul-betul. Kita Kadang pakai di dah 24 bang. di 24 Oh, baik. Untuk hari ni di 24. Hari ni je. Hari lain. Esok dah durian biasa lah. Tengah-tengah. Oh, tengah-tengah Okey bang, alright. Boleh. Boleh. Jumpa lagi. Assalamualaikum bang. Sihat bang Alhamdulillah. Setiap tahun berada ni tak pernah miss kan? Betul kan? Okey, jual apa? Cuba cerita sikit. Okey. Dalam dia ni ada badam, Air ketira kan? air katira, okey. ada badam, ada kurma, ada kismis, ada sagu, ada selasih, ada getah anggur. Rasa dia lemak-lemak. Kita orang Lemak kat manis PKS kan? ni lemak-lemak manis. Kita orang kat PKS ni lahir dia dekat PKS lah. Oh. 2000 tahun 2012. Oh, ini kira memang dekat PKNS lah start dia? Ya. Bermula di PKS di sebelah sana. Betul. Kalau berminat boleh datang ke komplek PKS, insya-Allah. Okey. Sepanjang Tapi bulan puasa. Nampak yang Setahun ini sekali. ini nampak memang macam original punya bang. Sebab apa? Sebab biasa saya nampak kadang warna dia hijau pekat tu kan. Kadang honeydew. Tu macam honeydew kadang betul lah kan? Kadang honeydew lah. Macam ni berapa ringgit? Ini harga dia RM8. RM8. Besar tak ada Besar tak ada. Besar tak ada. Satu saiz saja. Senang lah bang. Buka tu senang. minum kan? Ya. Okey bang, alright. Sekejap bang. Hari tu Abang Pian datang. Lepas tu dia kata dia nak patah balik. Dia Lepas tu tipu ke? lepas tu dia tak patah Itu balik. perangai dia bang. Berada Jadi di sebelum saya kena berada ni setiap tahun mesti bagi. Okey bang, thank you bang. terima kasih Nanti banyak, bagi kat Pian Okey. Shawarma. Nampak dalam tu. Nampak ya? Allah, terima kasih. Datang apa ni? Beli lah. Cucu. Best cucu ni atuk belanja makan ni. Okey. Ini saja. Ini saja. Masuk nasi saja. Boleh? Nasi apa? Dua. Buat sikit tu. Kami mau. Okay bang, jual apa bang ni? Nasi lemak bang. Nasi lemak Lemak power. Nasi lemak ni lemak apa biasa? Nasi lemak biasa. Ni lemak biasa ni? Biasa tak? Semua Oh, biasa. cuma nanti nak tambah lauk sini lah. Biasa kan. Okay, ada lauk apa bang? Kita ada sotong, Sotong, ayam goreng, ayam goreng, ayam merah. Ni ada salad, sambal paru dengan rendang lagi. Oh yo, sedap ah. Nampak pun sedap ni. Sedap Boleh rasa Kena cover line sikit Rendang lagi tu. Lemak biasa bang. Pengek 3 plate lah. Sama ke? Sama. Sama ke? Melantak apa bang? Apa dia? Melantak apa? Saya mengantak babe. Babe bang. Saya follow bang. Follow Yang mana bang? Dah bagi dah. Jual apa bang ni? Jual ayam kunyit bang. Ayam kunyit. Ayam kunyit, Mantap daging ayam kunyit dia. Ayam kunyit, daging kunyit. Udang kunyit. Udang kunyit. Yang ni apa ni? Yang ini sayur dia. Oh, sayur dia. Oh, ada orang dia kena punya- nak sayur lebih kan? Betul. Oh, okey. Dia sampingan Udang nampak lawa nampak besar-besar, macam sokok. besar-besar udangnya. Betul, bang. Kan? Okey bro. Saya bagi satu boleh bang? Allahu akbar. Betul bang. Tak cukup tangan nanti. Tak apa bang. Ya ke? Okey bro. Ini kalau udang berapa ringgit? Yang ini RM10 je bang. RM10. Betul. Kalau okey, besar mantap. kita bagi 4 ekor lah. Empat, okey. Kalau kecil kita bagi 5. Boleh. Oh ni dia punya sayur dah. Betul. Okey, mantap bro.
campur. Langsung nak. Lima dan keping. Ya ya. RM5. Ya ya. Original dengan pandan. Oh, thank you. Buat sendiri seorang Oh, seorang abang. Macam ni lah hidup. Oh, keseorangan. Selama ni pun review seorang ke? Ya. Okey bang. Baik. Oh, dah beli belum? Dah. Jangan sikit sangat tu. Cukup lah. Oh ya ke? Kena tambah lagi ni. Hai, happy nampak? Puasa ni? Puasa. Jual lagi apa bang? Coconut shake, mangga dengan avocado bang. Coconut shake, mangga, avocado. Coconut shake berapa ringgit? Yang ni RM5 RM5. sekadar. Besar 7, kecil 3. Okey. Oh ni terus memang blender sini lah. Oh nampak geng, nampak pekat ni. Boleh pegang eh? Boleh. Okey guys. Semua buah. Oh nak minum sikit boleh tak? Tak boleh ya? Tak tahu sikit. Okey bro. Okey. Nak review kuih ni ke tuannya ke apa? Berapa liter? Yang ini samosa. Ini samosa ayam. Samosa ayam. Yang ini samosa daging. Samosa ayam berapa ringgit? RM4.50. RM4? RM4.50. Kan habis kad lah. Ni berapa? RM5? Ni RM5. RM5 ni? Sama RM5. Sama RM5. Tu lah. Ini RM4.50. Oh ini RM4.50 tadi. Tu lah. Nervous. Kan? Okey. Nasi ayam. Nasi ayam. Dek, penyet ada, geprek ada. Yang ni nasi ayam je. Nasi ayam. Yang ni? Geprek. Geprek. Ni penyet. Oh warna hijau nasi dia. Yes, nasi hijau. Nasi hijau Oh. Ada tak pandan ke apa? Tak ada lah? Original pandan. Original pandan eh? Oh okey. Mantap. Okey cik. Alright. Rusuk bakar Malaya. Tu dia. Oh. Berkilat-kilat rusuk dia ni. Kilat dia. Tak kuat sikit. Oh, aduh terpecik masuk mulut pula. Aduh. Okey, ini makan dengan apa ni? Satu set dia? Set dia dengan coleslaw dengan nasi. Oh, ada dua pilihan lah. Sama ada nak makan dengan coleslaw atau makan dengan nasi kan. Okey, berapa ringgit ni? RM15 je. Apa? 15 je. 15. Oi, murah. Murah. Dengan harga yang semua naik-naik ni kan. Dia punya timbangan dia 150 gram. Oh, tempat lain 100. Okey. Ini kuah ada apa? Kuah black pepper. Black pepper. Campur-campur lah. Ada campur-campur lah. Cili sikit. Ingredient. Senang cerita, black pepper. Asas dia black pepper. Asas dia black pepper. Yang lain tu cuma ikut tekas sendiri lah. Yes. So orang lain tak boleh kopi lah Okey bro. Alright, terima kasih. Lemak bakar. Abang, tak boleh bang. Boleh dah bang. Satu sambal nak kak? Boleh. Tinggal bang. Ni dua-dua sama ayam masak merah Ini berkuah. Lain Lain. Itu berkuah. Ayam, oh ni berkuah. Oh ni basah sikit lah. Yang ini siapa yang nak pekat-pekat sikit. Okey. Oh ni ayam bawang Ayam bawang.
Satu ketus RM1. Ni RM1 ayam ni bang RM1. Satu ketus RM1 geng. Murah. Lepas tu untuk set ni RM10. Dalam ni ada 11. Sebelah ketus RM10. 11 ketus RM10. Oh, lagi berbaloi kan combo. Lah. Thank you bro. Thank you. Semoga rezeki ya bang. Alright. Masuk TV. Masuk TV ni. Cartoon Network. Mama bos suruh sekejap. Apa dia? Mama bos suruh tunggu kejap. Oh, tunggu kejap. Sini nak bagi kebab ni. Kalau Ya. Setiap tahun memang kat sini je kan. Korang tahun lepas dah dapat dah. Kenyang sama sekarang. sampai sekarang kenyang. Sama sekarang kenyang. Kenyang 2 kali. Jagi. Roti john ni guna daging kebab. Ni baru ngam ni. Biasa kita dapat roti john daging-daging cincang-cincang kecil-kecil je kan. Ni lagi power geng. Daging kebab tu lagi. Ni daging. Terima kasih bang. Nanti kita salam ayah Semoga rezeki bro. Setiap tahun geng, diorang ni mesti bagi free. Murah rezeki ni. Kalau biasa kebab, kali ni roti john lah kan. Okey. Bye. Bye. Ayam campur asin. Ini bukan sekarang ni sini, Kelang Ya. Telur bulat ya? Bulat. Bulat ni ya. Bulat mana sekarang? Bulat kan Bukit Jelutong. Bukit Jelutong. Dia jaga sana lah. Okey, buka sikit bang. Ada apa bang? Buka sikit. Buka sikit. Kita ada kambing. Lama tak makan kat sini. Dulu selalu makan kat Teluk Bulai kedai. Ya. Okay, nasi goreng ni gitu lah. Ya. Boleh buka sikit tengok. Ini nasi. Oh, tu dia. Naik baru dia. Okey, ni lauk apa ada bang? Ada yang ni kambing. Ini kambing. Okey, kambing masak? Biryani. Okey, biryani. Yang ini? Yang daging masak biryani. Okey. Yang ini pula ayam masak biryani ya. Ayam masak biryani banget. Oh, besar-besar ayam dia. Masak ayam seekor tempat. Yang ini ayam masak merah. Semua botol 4 Semua betul. Botol 4. Okey. Okey bro. Alright. Okey bang. Masih jawab. Ayam daging ayam. Martabak ayam daging.
Meatball lah bang. Ini meatball lah. Meatball. Ini Meatball ni daging grill. daging grill. Kambing grill. Kambing. Ini kambing enggak? Ini kambing kan. Nak masak ni kau. Oh, paling laris apa? Saya lari kambing. Kambing ah. Orang yang suka kambing eh. Dia punya kuah apa? Macam mana? Manis-manis sikit ke macam mana? Dia Black pepper. black pepper ya. Black pepper. Lepas tu taruh bawang. Oh, okey. Macam gambar depan ada. Oh, macam gambar kat sini lah. Ya, Oh, simple lah kan? simple ya. Raya sikit, buat raya sikit. Oh, ini raya bunuh diri ni. Ayam daging RM10 bang, mari bang. Ni jangan penonton di rumah jangan ikut Panas-panas, panas-panas. Panas ni. Panas-panas pun kau boleh makan sekarang pun bang. Yang ini apa ni? Kambing bang. Kambing. Yang ini? Daging. Daging. Ayam. Campur. Campur. Oh, campur pun ada. Campur. Okey, harga-harga dia ni kan. Okey, kalau nak dapatkan shawarma datang kat kedai pada ni. Inti. Siapa bang? Padu bang, inti padat. Okey, padat. Terima kasih. Iwan mana Iwan? Iwan. Aku nak buat ni, abang baca. Lagi bawa. Saya nak baca ni. Cumai. Oh, bercuma air. Apa Faiz? Betul. Sekejap aku tunggu sekejap sabar Oh, sabar. Saya tak boleh sabar ni. Saya punya toke ada nak bagi something tak bang? Ya Allah. Oh, ini tak ada orang ni. Kacau sikit bang, Kacau sikit. Oh, kacau tak nak? Tak apa, saya kacau. Alah bang, kacau. Apa ni? Try kat rumah. Try kat rumah? Bukan sekarang Tapi ingat tadi panas-panas kena try sekarang. Okey, terima kasih. Kacau. Oh, alamak. Dah kacau dari tadi bang Okey bang, cerita sikit air apa ada bang? Okey, yang kita ada sekarang green tea, Okey. strawberry, Coklat, vanilla, keladi aiskrim. Teh ais. Yang keladi ni rasa macam ada aiskrim sikit lah. Berlemak Okey, sampel bang. Jual apa ni? Nasi ambeng. Nasi ambeng. Yes. Lama. Nasi ambeng ada lauk apa ya? Ada lauk ayam merah. Ayam merah. Ayam merah ada. Okey, ayam merah. Yang ni ayam kicap. Kicap. Ayam ungkep tak ada ya? Ayam ungkep tak Ungkep ada. tak ada lah. Okey, ni Dengan sambal sambal Jawa. Sambal goreng. Lepas tu macam biasa lah akan lepas ada, tu ada ikan bilis, kerai, bulu ayam. Betul. Betul lah kan? Ini bulu ayam. Ada serunding. Lepas tu ada serundeng dengan ada mi lah. Sebungkus berapa? Satu set 13. Satu set RM13. Boleh makan 2 orang juga kan? Biasa kan? Kita letak dalam bekas salam. Oh, bekas salam. Ya. Oh, okey. So dalam set ni macam ni lah. Betul. Dia bagi Kita ada bekas mi. ni. Okey. Kita ada sambal goreng. Sambal goreng. Kita ada serundeng kelapa. Serunding kelapa. Yes. Dia kena ada manis-manis kita sikit ada- kan. Lepas tu betul. kena ada masin-masin sikit. Lepas tu ada ikan masin. Okey. Okey, ayam boleh kicap. pilih. Tak ada nak ayam kicap, ayam masak merah. Ayam kicap. Ayam kicap. Orang Jawa. Saya orang Jawa ni. Yang Jawa kena ayam kicap. Okey. Ayam satu. Okey. Nice. Okey. Okey, Cun. Okey, terima Okey. kasih. Ya Allah, banyak dapat rezeki hari ni. Okey, semoga rezeki Okey. Okey, geng. Aku tak tahu nak buka macam mana ni. Allah, yang ini pula. Ini macam mana nak cerita ni? Macam mana nak makan ni? Aduh, ini toke bagi ya. Toke bagi ya. Allah, mana toke? Toke tak sampai lagi. Toke pergi beli baju raya. Aduh, toke ni. toke. Ini dah mana dah untung ni? Awal tak kalut. Awal tak kalut Aduh. Lepas tu tadi dia call kita orang. Ya ke? Nanti Abang Faiz datang. Alamak. Bagi sotong dengan Kita diam-diam pun dah tahu ke? Ada. Alamak. Okey bro. Terima kasih. Abang, Okey. raya bang. Sabar bang. Raya. Air. Weh bro, air tak payahlah bro. Air tak payahlah. Aduh. Tolonglah ambil. Aduh. Jangan datang sini bro. Datang sini bahaya lah. Bahaya dia orang ni. Ini owner betul-betul dah untung lah ni. Kan beli baju raya siap-siap lah. Awal lagi ni. Awal lagi. Okey bro. Okey, thank you. Cantik, bang. Baik, kirim salam. Toke. Boleh cantik bang. Yang kecil ni apa? Kecil ni ayam dengan sayur di sini. Ha? Ayam dengan sayur. Oh, yang kecil ni ayam dengan sayur. Yang ini murtabak Maggi lah kan? Yang lagi ni ayam.
Ayam alis panas-panas. Alis punya bang. Ya. Oh. Ya kak? 085 coklat dia 52 Aduh 395 Mana itu macam-macam ada bang. Tiga air. Banyak ah. Memang banyak ah. Macam ni berapa ringgit? 14. Oh, betul-betul melimpah geng, dia punya daging ni geng. Jahat. Bang, mana daripada mana ni bang? Melantap babe, YouTube. Mantap beb. Senyum sikit. Alamak instant terus ah. Aduh. Melantap beb bang ya. Bila nanti Upload mungkin Khamis ke Jumaat ke. Oh, dia 2 hari. Dia kena edit dulu. Boleh rasa satu bang? Boleh rasa satu Jangan bang. Jangan gila ah. Dia belum nak pancur. Kalau dah separuh tadi baru kita pancur cantik bang. Oh, ada buih-buih sikit masih pancur kan? Tak apa, okey ni. Okey ni. Baik bang. Okey, thank you bro. Ini biasa satu ni berapa? RM6. RM6. Oh, ada harga tu. Okey, RM6. Ikat sikit sama naik. Kacau sikit, cuba kacau sikit. Gereng kicau bang. Okey, baiklah berada ni geng. Berada ni belanja kita. Ini tu minum ke dalam kereta ni? Tengok dah ada dah. Apa? Dalam kereta tengok minum ni. Jangan bang. Okey bro, thank you. Okey bang, makasih bang. Bang nak kena edit dulu bang. Kena edit dulu. Kena edit dulu. Satu pun nak biji. Dah lagi. Letih ni. Kambing. Oh, ini bukan ni ke? Ni. Ayam pong ke? Ayam pong ni kan? Okey bang, ada apa bang ni bang? Ni ada kita ada lamb shank. Lamb shank. Kita ada lauk kambing dengan lauk ayam. Lauk kambing dengan lauk ayam. Satu lauk kita bagi ada nasi dia. Kita nasi ugur kita bang. Oi, hari ni tak hujan. Jangan doa bang. Kalau hujan nanti gaya dekat ni kemah ni. Siap deh. Siap alhamdulillah bang. Siap Oh ni Ini nasi ugur kita bang. dia ada. Kita ada kacang muda, kismis semua. Oh. ada carrot. Bau dia sedap bang Bau dia. Bau dia memang mengancam bang. Boleh cuba bang, ada bang. Boleh cuba sekarang ke? Okey geng, ini dia yang harga-harga dia. Harga-harga dia. Satu lauk kita bagi 2 nasi. Apa dia? Satu lauk 2 nasi. Satu lauk 2 nasi. Geng, siapa yang air free. dapat air free lagi? Okey, siapa yang betul-betul nak melantak, datang sini. Okey bang. Baik. Bang main tinggal bang grill bang, tak main tinggal. Kacang pol haji, ini JB nya. Ya bang. Mari singgah bang. Kacang pul haji lacim JB bang. Mari abang, mari akak, mari singgah ayam pecik. Panah-panah lagi ayam ni. Ya bang, singgah dulu bang. Singgah dulu bang. RM7. Ayam pecik panas-panas. Mari bang, mari akak, mari singgah ayam pecik. Mari bang, singgah bang. Oi, tu dia. Dah je ni. Alhamdulillah. Ini kita punya brother ni, Apa biru? Mak, oi ini aku tak beli tak. Ini semua orang bagi ni, kau bayangkan. Aku baru niat nak diet ni. Aduh, macam mana ni? Bulan puasa jangan diet. Rosak dia Tapi sini awet ramai ni. Aduh, penampilan kena maintain.
penampilan kena jaga. Okey, kita sekarang ni berada dekat gerai Nasi Kalut. Nasi Kalut Citra Aman. Setiap tahun paling famous dekat ni, dekat Shah Alam ni. Nampak? Ayam bawang tak sini ayam bawang? Ayam bawang sana separuh. Okey, ayam bawang tinggal separuh, geng. Ayam bawang tinggal separuh. Ayam Bali tinggal sikit ni. Lepas tu dia punya ayam lah. Ayam dia dapat pula ayam pistol macam ni. Mantap, mantap, mantap. Singgah dulu. Mana lagi boleh? Uyo. Oh, yang ni jangan minta ah. Hari ni jangan minta hari ni. Tengok, kau tengok. Gadis-gadis semua. Oi, betul satu. Datang sini kalau jumpa nasi kalut, rugi kau tak ambil, kena order siap-siap. Ayam pistol satu. Aduh. Adik apa, Dik? Satu ayam goreng ke ayam bawang, ayam Bali? Ayam Bali ni dua resipi dicantum jadi satu. Masak kicap, masak merah. Rasa mangga sikit. Oh, ini ayat manis apa ada ni? Ayat manis apa ada ni? Alright. Bang. Hey. Okey. Thank you. Thank you. Okey, kesan Harry. Baik. Alright. Okey. Okey, baik. Yang taluri tu. Best juga ayam. Okey, geng. Aku dah ronda lebih dari separuh dah. Banyak gila lah aku dapat makanan. Aku minta maaf kalau ada guys-guys yang aku kena skip sebab tangan aku dah shaking lah. Sebab sebelah pegang makanan yang banyak, sebelah lagi aku pegang kamera kan. Pendekat-pendekat pakai rasa memang sampel lah. Memang sampel. Semuanya peramah-peramah, semuanya bagi aku banyak makanan. So aku ada lagi separuh perjalanan untuk aku ronda lagi. Jom. Hai ibu. Hai bang buku. Hai buku. Hai bang. Dah Dah, alhamdulillah. Jual apa ni? Kek batik? Jual kek batik. Kek batik dengan puding caramel. Alamak, ini memang manis-manisan untuk orang yang manis. Untuk orang yang manis. Boleh. Dah shopping bro? Oh, belum. Mau sampai? Okey. Saya selalu kalau bosan-bosan saya tengok kenapa. Thank you. Okay bro. Okay, selamat shopping. Boleh. Itu pasal tu. Sengih je. Okey, 1, 2, 3. Okey bang. Saya tengok video abang. Setiap kali tengok. Thank you. Alright. Selamat buka. Saya malam tengok. Ada bungkus je. Okey. Tengok. Tengok je. Okey. Bro. Apa ni? Jual apa ni? Cuba cerita sikit. Nasi komo. Ni nasi komo lah. Nasi komo, kari pap pusing, malung. Yang ini apa? Ini ayam. Ini ayam ni geledek. Yang ini berapa? Berapa ringgit? RM10 satu. Yang ini? Nasi komo pula? RM10 bang. Berapa? RM10. Okey lah tu. Kan? Betul. Oi, siap bro. Dah shopping dah? Dah. Lagi lah, jalan lagi. On the way. Baik. Dah bang, kita ada yang Korea, kita ada yang sos Korea. Abang boleh pilih ayam yang mana bang? Okey geng, dah start hujan lah. Aku rasa aku kena balik dulu lah. Sebab dah start gerimis dah hujan lah.
Tengah penuh lagi. Okay, ada sushi sikit. Ada sushi ni last ni, last. Last call. Cuba cerita sikit macam mana nak bawa ni. Okay bro. Thank you. Alright. Inilah dia hasil aku jelajah dekat Bazar Ramadan Kompleks PKNS. Bagi aku cakap terus terang lah, terima kasih kepada peniaga-peniaga yang bagi aku makanan-makanan ni. Walau aku dah tolak pun, aku ada beberapa gerai yang aku sikit-sikit lah aku terpaksa tolak. Minta maaf. Korang memang baik hati, semoga murah rezeki. Sekarang ni pun cuaca dah start hujan dah, hujan dah makin lebat dah. Korang tetap sempoi layan aku. Okay King, sampai mencik Bazar Ramadan. Usah menu-menu yang best. Aku sekarang datang dekat Bazar Ramadan Kompleks PKNS, Bazar Legend. Sini antara bazar yang wajib kau singgah kalau datang insya-Allah. Okay King, aku sekarang nak redah jam. Aku rasa aku tak boleh diet dah lepas ni. Aku baju raya aku pun rasanya ketat lah. Aku tak tahu nak cakap apalah. Terima kasih lah kepada korang semua. Ini dia aku nak kena habiskan malam ni sampai ke Moreh sekali. Aku tak boleh keluar lah malam ni Moreh. Okay, macam biasa jangan lupa subscribe channel aku Menonton. InsyaAllah ada pot Bazar Ramadan atau menu-menu best lagi aku share dengan kau. Terima kasih sebab sedia support aku. Ucapkan selamat berpuasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.